Welcome to my lovely Charles family. So hari ni kita nak buat konten belanja semua barang warna biru. My favorite. Favorite colour Dinda, warna biru. That's why lah kita mulakan konten ni dengan warna biru. Jom. So jom Dinda, kita nak start daripada mana ni? Tengok kasih ayah. Ini blue. Blue itu Pampers. Kita start daripada Jajan. deterjen. Kanan lah, kanan. Jom kanan. Tak tahu nak start pada mana. Tak banyak lagi berlipat. Ni kasih suka. Kasih suka ni kan? Oh, okey okey ni. Kasih. Okey, Dinda. Ni pun sedap. Biru. Kita kena ambil semua biru. Untuk Tapi Apa? sama ke tak sama kan? Sama apa warna? Janji biru tak Oh, kisah janji biru biru. pakai kan biru ada cair. biru. Janji ada biru ayah. Tengok ni, nampak tak ada biru? Ha, kuning ni biar. Janji biru lagi biru. Kasih tu dapat warna biru. Walaupun warna biru tapi kita ambil yang kita makan lah. Oh. Okey. Section biskut kan? Itu je biru. Di mana biru? Ada ni. Ayah. Oh, tak nak. Mahal lah Dinda. Tu apa? Is. Sana. Ini Dinda. Ni CD. Ni section jajan dulu. Kita pergi tengok apa yang warna biru. Ni. Sedap ke? Macam tak sedap je. Siwit. Ya. Aku nak ni. Siwit tengok. biru. Satu jenama tu sedap. Ya. Nama dia. Kita cuba je lah. Kita cuba je. Oreo. Satu je Oreo. Oreo sebab dah banyak dah biskut ni. Bro. Okay, biskut dah. Kita pergi lain pula. Air ke? Kena berani pandai air pula. Jom, air. Patam. Patam tak nak lah. Tam-tam biasa. Rasa nak air. Terus. Ni ramai lah terus ni. Dia kena belok sini. Ni biru. Itu biru kena ambil. Tapi tu perisa apa? Perisa lobster. Wow, lobster. Wow, Benda lobster. baru ni. Okay, sana. Banyak tu biru. Banyak dah. Okay, kita try ke air pula. Jom Dinda sini Dinda. Tu air. Tak nak. Kalau air, tak minum. Ini apa? Kenapa Enyo ni macam nak bankrupt? Kosong. Dah. Coklat pun ada. Ada. Ni. Sini ayah. Tengok. Mac and cheese biru. Biru. Okay, mac and cheese dengan carbonara. Favorite kasih. Terima kasih. Oh, Kasih perfect. pegang tu je satu. Okay. Air tak ada. Air kosong. Tu bukan biru. Sini. Biru air macam gini. Kita mana minum air macam ni, air bertenaga. Tu kasih tak nak. Kasih tak nak. Kasih nak air. Tak nak air. Kasih nak air ke? Air apa Jadi tu? cari air apa warna biru. Macam tak banyak air. Oh sana. Jom. Oh. Oh troli kita kat sana eh? Biar dah. Ada troli ke? Tinggal troli. Biru. Tu Evian tu bagus lah minum. Jom. Oh ni. Biru. Dah. Boleh tak? Air kelapa. Dia tak minum. Dia tak nak pilih air biru yang dia tak minum. Tu, saya suka. Saya suka Justin. Saya suka ni. Macam sedap. Tahu. Try lah, ambil lah biru. Biru juga. Kasih nak. Saya lah tu yang matcha tu. Dia Tapi matcha. Kasih nak air apa? Kasih air biru, ambil yogurt kot. Mungkin lagi sedap. Ni je setakat ni je air warna biru yang kita jumpa dan kita minum. Justin, coconut water dan Evian. Evian ni warna biru tak gelak dah. Tahu muka orang tu tak dapat air yang dia suka.
Air susu je lah. Dia tak dapat muka yang tak dapat. Nak, oh tu bukan susu Tu tea life. Oh susu kat sana. Jom. Asin, dikit. Okay, jom kita pergi tengok air yogurt pula. Ini dah jumpa air biru. Ni biru. Dia dah jumpa air dia. Biru satu tu Tu adik. boleh? Boleh lah untuk adik. So adik ambil tu. Ha? Tu air apa? Air pupuk Pororo. Boleh ke? Kasihlah saya sekala. Air apa tu? Laici. Pororo. Ini satu aja. Yakult. Yakult. Push. Ini Yakult yang bundle weh. Boleh lah. Kita nak ambil yang satu je. Yang satu je lah. Ya. Banyak sangat lah. Ambil yang satu je. Satu tak minum kan? Tu ada nak. Tak minum. Sikit satu. Masih nak pegang. Okey. Kasih suka yogurt. So untuk bahagian air dah habis, kita nak bergerak ke frozen food. Macam nugget ke sausage ke. Kalau tak ada warna biru, cari juga yang warna biru. Ni, okey, boleh masuk. Dekat bahagian frozen food ni kita nak ambil fries, nugget and sausage. Tapi yang warna biru. Kita dah jumpa warna biru. Brand apa tu? Tak tahulah brand apa Pakai je lah. Boleh ayah? Boleh lah. Ha? Ada Ramli Ambil lah Ramli pun biru. Biru. Tu lah. Yang tu. Keras lah tu. No lah, keras kan? Tu Ramli. Oh, Ramli. Sistering. Okey, ambil lah jenama. Siapa jenama lokal? Jenama dikenali. Warna biru. Dah. Okey dah. Apa lagi? Blue. Dah makan. Dia tak makan nanti. Oh, kita jumpa nugget ikan warna biru. Makan Uish. Makan tak makan siap kamu. Sedap tak? Kena makan? Dah, Ii makan. Ii ada. Buat Ima makan. Ii buat makan. Jom. Oh, budak tu dah pergi dekat bahagian aiskrim Suka hati dia je. Tak, ibu nak ambil ni. Oh. Ketam. Ketam. Ni. Troli bergerak. Ya Allah. Bahagian aiskrim. Boleh ke kita nak ambil aiskrim ni? Itulah, kita lama lagi ni. Apa lagi? Tapi selagi dalam ni okey kot. Tapi jangan Dina buka lah. boleh. Dina boleh. Dina. Ya, kita nak ambil ni aiskrim cornetto mini. Warna biru. Jom. Tadi dia merajuk. Tengok. Wah, lari. Dah Jauh penuh sangat. warna biru dalam ni. Wah, semua biru. Wah. Happy ke dia semua warna Happy biru? tak? Dia tak happy pun kita kena happykan dia. Jom. Dah bahagian section sejuk-sejuk ni dah. Kita nak pergi ke bahagian buah dan sayur. Okey. Okay, jom. Kita kecek apa-apa juga makanan yang begitu warna biru. Blueberry. Jom. Blueberry. Oh, kita terlupa section coklat-coklat lah. Awak ni tak baik tau. Coklat tu kegembiraan anak-anak. Siapa jatuh dah? Gerak tu. Kita ambil ni satu. Tak. Jom. Coklat. Coklat. Ada lagi coklat dekat sebelah. Jom. Coklat. Coklat lagi. Coklat lagi sikit. Dia suka. Oh, ambil yang ni lah. Mana? Wow. Ni boleh tak? Itu satu je biru. Acila. Acila kita ambil je sikit biru pun okey kan? Oh, sebab nak banyak. Ni. Sebab dia pun biru. Oh. Ada boboiboy weh. Boboiboy weh. Tengok. Wow. Oh. Wow. Ada dapat mainan lah. Mana dinding Ni boboiboy Percuma. apa?
stiker dengan mainan misteri. Ni kalau boboi air kita boleh ambil. Sebab air warna biru. Ni bawa-bawa ini kan. Boboi apa ni? Dia api dengan air, api dengan ais. Api dengan ais. Kita ambil. Ambil. Kami dua. Warna biru tau. Nampak tak biru? Nampak Biru tak? ni. Ada biru sikit je. Sikit je kita ambil satu. Jom. Nice. Banyaknya. Yelah, kita ambil lah coklat lagi sikit. Macam sikit sangat je coklat tu. Ada Hershey je. Lot ni adik makan lah. Kita ambil je yang kasih makan. Hershey jugalah biasanya. Sampai dah penyek dah. Betul. Okey, kita dah sampai kat section buah dan sayur. Tapi apa yang warna birunya pelekat? Pelekat warna biru ke macam mana? Jom. Apa? Blueberry. Kita jumpa lah blueberry. Okey. Ambil lah. Kat mana? Makan ke? Makan. Ada nak strawberry. Strawberry. Strawberry? Strawberry warna merah kasih. Yelah. Kita cikgu satu untuk kasih. RM20. Macam sedap je. Cubalah Plastik warna biru. Boleh lah. Boleh. Ganti kita lah. Kita nak ambil juga. Ni? Ni. Sekarang ni nak boleh tak? Nak minta curang sekali lagi. Nak beli daging. Daging tak ada warna biru. So kita kena curang. Sekali je. Jom tengok ibu ambil daging. Tapi hari tu perak benih Ha. Apa kita ambil ni ya? Tu ada lemak banyak. Payahlah. Ni 3 lepas tu dah lah. Ya, cukup ya. Apa? Dah. Really? Kita dah set dah. Dah nak bayar dah. Kita tengok ni kita orang beli apa. Semua biru. Yang bukan biru cepat-cepat kita galikan. Okay. Ambil lah. Ya dia dah ambil ni. Ya Allah. RM3. Ambil lah. Tengok ni. Betul tak? Semua biru tak? Semua biru. Semua biru. Masih nak bangun dah? Wah, semua biru. Pakai baju biru. Ini pakai baju biru. Masih biru. Nak kasih ni. Okay, dah jom. Kita nak bayar. Agak-agak berapa? 300. 300. Apa pula satu? Ada blueberry yang jatuh. Nampak? Sate kambing je. Macam tak kambing. Nampaknya itu sajalah video kita borong jajan ataupun beli makanan ikut warna biru. Adalah dalam 2 plastik bag ni. So kalau korang nak kita orang belanja warna apa pula lepas ni, tolong komen dekat bawah. Sebab warna biru ni favourite kita. Korang tolong komen warna favourite ibu pula lepas ni, warna merah. Okay, bye bye. Ciao ciao ciao.